15 April 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimiliki kasihan, dalam kuliah lalu saya dah bacakan untuk tuan-tuan, bawakan daripada surah Hud. Nampaknya sebutan tentang Nabi Shu'aib ini di 11 tempat daripada surah-surah berbeza. Dan kalau kita perhatikan perspektif surah itu berbeza pendekatannya dari surah-surah yang lain. Jadi setelah menjelaskan tentang kebinasaan kaum Lut dalam episod-episod yang terdahulu, kini Allah bawakan kepada kita kisah kebinasaan hukuman pada Nabi Shu'aib. Dalam surah Syu'ara yang lalu, ada Al-Quran menghuraikan tentang kisah ini panjang lebar. Dan kalau kita lihat perkataan Aikah ni diambil perkataan aik, iaitu pohon yang sangat banyak dahan dan lebar daun-daunnya. Yang dimaksudkan di sini tempat permukiman Nabi Shu'aib. Mereka tinggal di satu daerah yang banyak pepohon ini dan mereka merasakan seolah pokok ni memberi kepada mereka ni sumber rezeki. Tak jadi begitu pula. Ada bangsa-bangsa yang tidak boleh melihat benda pelik, benda yang lihatnya unik, dia akan jadikan sebagai Tuhan. Disebut oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam buku beliau bertajuk Maza Khasiran Alam min Hitatil Muslimin, bahawasanya kalau pergi ke benua India tu, penduduk India ternyata antara yang paling ramai dalam dunia pada inilah, mengikut rekod mungkin telah mengatasi penduduk negara China lah. Bahawa di sana terdapat lebih daripada 300 juta agama, bahkan sampai kepada aurat kemaluan orang lelaki pun menjadi sembahan kerana keunikannya oleh bangsa yang berada di benua India itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka penduduk sini oleh kerana melihat pokok ni boleh melindungi mereka, disangkanya pokok besar kuat ini, sebagian mereka menyembahnya. Jadi ada juga yang baca ayat ini langsung memahaminya sebagai nama dari satu tempat, padahal ini merujuk kepada pohon, pokok. Kalau kita tafsir, ada ulama yang menyamakan tempat itu Ashabul Aikah ni dengan Madian ni yang terletak dalam, kalau kita lihat daerah di antara Hijaz dan juga Syam. Beberapa ulama pula menyatakan tepatnya ialah di tepi pesisiran pantai Laut Merah, dekatan dengan tenggara Gurun Sinai. Jadi ada ulama lain mengatakan bahawa Ashabul Aikah ni ataupun Ashabul Laikah ni berbeza daripada penduduk Madian. Dia dua lokasi yang berdekatan, dipisahkan oleh daerah yang memiliki pokok-pokok yang besar itu, yang lebat itu. Allahu'alam, apakah dia merujuk kepada tempat golongan yang sama ataupun tempat yang berbeza. Kalau kita lihat dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Katsir, disebut pendapat oleh Imam Qatadah dan beberapa ahli tafsir mengatakan bahawa Ashabul Aikah adalah nama kaum yang berbeza daripada penduduk Madian. Pendapat itu berdasarkan kepada dua perkara. Yang pertama, dalam surah Syu'ara dapat kita lihat dulu, pernah kita bincangkan bahawa Allah mengatakan Ashabul Aikah ni telah pun kadzaba Ashabul Aikatil Mursalin, telah menolak putusan Nabi-Nabi. Kerana kita telah pelajari bila seorang Nabi ditolak, diingkari, berarti mereka telah menolak semua para Nabi yang lain, kerana putusan Nabi membawa syariat, membawa akidah yang sama. Kemudian disebut pula wa ila Madiana, kepada penduduk Madian ni yang sedang kita bincang, bahawasanya nampaknya dia merujuk kepada umat yang berbeza lah, kata Imam Ibn Katsir dalam Qasasul Anbiya. Namun pendapat ni kata Ibn Katsir pendapat yang lemah. Selepas beliau bawakan pendapat mengatakan ni dua umat yang berbeza, maka Ibn Katsir buat satu tarjih bahawa pendapat lemah. Dan batahan untuk kedua dalil ni, kalau kita lihat, pertama, tidak disebut perkataan saudara dalam firman Allah ni. Kalau kita pergi daqiq lah, tadqiq kepada kalimah Quran, kazzabat ashabul aikatil mursalin, maknanya penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Ni dalam surah Asy-Syu'ara. Tapi kalau kita lihat dalam surah yang lain, maka disebut penduduk Madian wa ila Madiana akhahum Syu'aiba, maka disebut kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Shu'aib. Kenapa dalam surah Syu'ara tidak disebut saudara mereka? Kerana kata Imam Ibn Katsir yang menghuraikan, mentarjih pendapat ini sebagai ukuran tepat bahawa Ashabul Aikah dan juga Madian ni merujuk kepada tempat yang berbeza. Kata Ibn Katsir, kerana kalau kita lihat dalam surah Syu'ara itu Allah menyebut nama berhala sebagai Aikah, maka bila sebut nama berhala dalam ayat itu tak sesuai lah untuk menyebut bahawa Nabi Shu'aib ini saudara kepada penyembah berhala. Kerana Nabi Shu'aib membawa satu akidah yang telus, yang jelas, akidah yang sahih, maka tak sesuai lah untuk diletakkan sebagai saudara dalam konteks itu. Kerana saudara ni merujuk pada peluang untuk dibetulkan akidahnya, dijernihkan, dilestarikan, begitu maksudnya. Maka tidak disebut perkataan akhahum dalam surah Asy-Syu'ara itu ketika menyebut tentang Aikah, kerana ia
merujuk kepada penyembahan berhala. Maka tidak disebut perhubungan saudara itu, kerana hubungan saudara pun boleh putus dengan sebab akidah yang berbeza yang telah kita pelajari dalam surah Taubah yang lalu. Dan dalil yang kedua, jika hanya bersandar kepada alasan bahawa azab dijatuhkan berbeza kerana hingga menyatakan bahawa kedua umat itu berbeza, maka ini tidak tepat, kerana apalagi dua azab yang berbeza yang dijatuhkan kepada penduduk Madian, kalau kita lihat dalam hukuman yang dikenakan oleh Allah SWT kepada umat ini sebenarnya sama, iaitu disebutkan sebelum azab itu diturunkan selama 7 hari penduduk Madian ni, Ashabul Aikah ni, masa hawa panas yang sangat menyengat, tidak ada angin yang bertiup sama sekali, bahkan tidak ada pelindung ataupun air yang dapat digunakan untuk mereka merendamkan diri, berenang ke atau berendam dalamnya ketika sengatan hawa panas itu berlaku. Walaupun mereka masuk ke dalam air mengalir sekalipun, hawa panas itu tak buru mereka. Hingga akhirnya pada hari yang ketujuh datanglah awan yang mereka sangkakan Yaumul Zullah, itu mereka sangkakan awan itu datang bawa hujan. Mereka membondong-bondong keluar rumah untuk lindung di bawah awan itu dalam kepanasan tersebut. Tiba-tiba setelah semuanya berkumpul di bawah awan itu, maka Allah menurunkan petir dan juga halilintar yang menyambar mereka. Mereka berhamburan, bertempiaran lagi ke rumah masing-masing. Kemudian terjadi gempa yang hebat, terdengar suara yang memekakkan telinga di langit hingga nyawa-nyawa mereka ni tercabut dan bergelimpanganlah tubuh mereka tu tanpa nyawa. Jadi ini yang dapat kita lihat dalam surah Hud sebagai contoh. Walamma jaa amruna najayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud. Kalau kita lihat surah Asy-Syu'ara yang saya sebutkan tadi pada ayat 176 hingga 191, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin awful kayla wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin fasqit alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas sadiqin qala rabbi a'lamu ma ta'malun fakadzabuhu fa akhazahum 'adzabu yawmidh dhullah innahu kana 'adzaba yawmin 'adzim inna fi dhalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim. Ini pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu dalam surah Syu'ara. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku adalah rasul kepercayaan diutuskan kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku, dan aku tidak minta imbalan atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah daripada Allah SWT sekalian alam. Sempurnakanlah takaran, jangan kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan jangan kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Jangan kamu buat kerosakan di muka bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang yang kena sihir, dan kau hanyalah manusia seperti kami, dan sungguh kami yakin kau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang yang benar. Nabi Syu'aib berkata, Rabbku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakannya, iaitu Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Ini yang dimaksudkan dengan azab Yaumidh Dhullah. Ini hari yang sangat gelap. Jadi azab yang sangat dahsyat. Sungguhnya demikian itu benar-benar terdapat kuasaan Allah, tanda kekuasaannya. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Rabbmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi penduduk Madian ni adalah satu kaum yang tinggal di kota Madian, dekat dengan tempat yang namanya Ma'an ni. Yang Ma'an ni adalah satu tempat dalam Jordan, bersepadan dengan Syria. Jadi penduduk Madian ni datang selepas Allah membinasakan kaum Nabi Lut. Madian ni nama satu kabilah yang juga masih terkenal sampai sekarang dekat Madinah. Jadi penduduk Madian yang kita bincangkan ni merupakan orang kafir yang kebiasaan mereka, kejahatan mereka adalah merompak, mengambil hak orang dan menakut-nakutkan orang. Mereka menyembah Aikah, ni pokok yang terdapat dalam ladang-ladang mereka, ni pokok yang unik ini, berdaun lebar dan juga pokok yang rendang ini. Mereka adalah orang yang paling buruk dalam muamalahannya sama manusia, curang dalam timbangan, dalam perniagaan. Mereka merasakan mereka mengetahui segalanya. Bila Nabi Syu'aib menegur mereka, maka mereka mengatakan, jangan ajar kami perkara yang kami dah mahirlah, wahai Syu'aib, tak payah nak mengajar kami. Ini dapat kita lihat dalam sebutan Allah SWT menerusi surah Hud, bila kita lihat perkataan digunakan oleh Allah bahawa tak payahlah kamu nak mengajar kami tentang perniagaan ini. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sampailah kepada ayat mereka mengatakan, qalu ya Syu'aib wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Dalam urusan ni kami dah tahu, wahai Syu'aib, tak perlu nak mengajar kami. Ni macam sikap setengah orang lah yang pandai berniaga tapi perniagaannya bercorakkan penipuan, berniaga benda-benda yang haram, tetapi bila ditegur nanti dia mengatakan tidak mengapa. Ini bila dapat satu hasil besok
aku bertaubatlah kepada Allah, aku pergi haji lah sebagai contohnya, tak payah nak mengajar aku, perkara ni aku tahu haram, tapi siapa nak bagi aku kehidupan? Maka sebahagian daripada manusia macam tu perspektif kehidupannya. Maka bila Nabi Syuaib AS mengajar mereka, dan kita tadabbur ayat ni kaitannya dengan suasana kita pada hari ini, bagaimana keuntungan yang kamu generate, kamu peroleh dengan hasil perniagaan yang haram ini, kamu rasakan nanti kemudian kamu pandai dalam menguruskannya, tak perlu nak mengajar. Sedangkan dalam Islam kita diajar untuk mencari perkara yang berkat. So itu Allah menyatakan dalam surah Hud yang kita lihat ni, baqiyatullahi khairul lakum, baqiyatullah, bahawa keuntungan yang Allah janjikan untuk kamu walaupun sedikit, itu yang tinggal, sisa-sisa yang ada, itu lebih baik bagi kamu daripada yang banyak yang kamu lihat. Itu semua akan meruntuhkan kamu, rosakkan kamu, menyebabkan kamu kena hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan juga dengan suasana kita ini, perlu kita ingatkan bahawa ayat-ayat muamalat ni disebut berkali-kali tentang putusan Nabi Syuaib kepada umat yang merasakan mereka begitu cenderung melakukan perkara-perkara maksiat dalam muamalat ni. Sebab ketika Nabi SAW hampir wafat, haji itulah yang pertama dan terakhir dalam kehidupan Nabi. Antara yang menjadi penekanan, ditekankan, difokuskan Nabi adalah berkaitan dengan riba. Itu muamalah namanya. Dan bila bincangkan dari riba, Nabi SAW telah menyatakan bahawa riba itu 60 pintu. Yang paling ringan daripadanya adalah berzinanya seorang perempuan dengan puteranya sendiri, atau berzinanya seorang lelaki dengan ibunya sendiri. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan dalam muamalat ni, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan juga lain, inna riba wa in kathur fa inna masirahu ila qal. Sungguhnya riba tu kamu nampak banyak sekalipun, tapi dia tetap akan berubah menjadi kemusnahan. Dia tetap akan jadi sikit. Harta yang kamu peroleh pada sumber riba itu, ribawi itu, kamu rasa macam banyak, melimpah-limpah, tapi semua itu akan jadi sikit, hilang keberkatannya. Sebab itu ayat muamalat ni janganlah kita pandang sepi. Kita melihat ini satu perkara yang berlaku pada umat terdahulu dan tak ada kaitan dengan hidup kita. Bukan begitu. Sebenarnya ayat ini juga berkaitan dengan ayat riba, seperti disebut Ibn Katsir dalam tafsirnya, dalam Qasasul Anbiya-nya, bahawa sentuhan atau peringatan berkali-kali tentang Nabi Syuaib ini ia merujuk kepada satu aspek kehidupan. Kerana harta merupakan, harta ni, al-amwal ni syaqaiqur ruh tau. Harta adalah kembarnya kepada nyawa. Manusia boleh bergaduh dengan sebab harta. Harta tu satu benda yang penting untuk kehidupan, untuk kesenangan kehidupan. Maka bila kita ambil dari manusia serta bukan hak kita dalam bentuk riba ini, berarti kita memerangi mereka. Kita akan menyebabkan jalinan hubungan manusiawi itu reput, putus, hancur. Kita mengambil kesempatan terhadap manusia di atas kekurangan, kelemahan mereka kerana ketidakmampuan mereka seperti kita. Maka itu sebab penekanan kepada ayat-ayat muamalat seperti kisah penduduk Madian ataupun Ashabul Aikah ni begitu banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran telah menyebutkan buatan tercela yang dilakukan oleh penduduk Aikah ni ataupun penduduk Madian ni, kecurangan dalam muamalat sebenarnya. Menunjukkan kepada kita bahawa Ashabul Aikah dan juga Madian ni bukanlah umat yang berbeza. Dia satu umat, dibinasakan dengan azab yang berbeza-beza yang telah nyatakan tadi. 7 hari panas yang sangat menyengat, mereka dalam air mengalir pun tak hilang panas itu. Kemudian pada hari yang ke-7 datang awan melindungi mereka, mereka sangkakan hujan akan turun, tapi sebenarnya bukan hujan yang turun, tapi kilat halilintar yang turun untuk mereka. Maka inilah kebinasaan yang berlaku kepada umat yang memandang sepi kepada perintah Allah, akidah yang benar, dan dalam muamalat sama manusia hablum minallah tidak dijaga, hablum minan nas punah. Maka sebab itulah azab turun kepada mereka. Baik, insyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang ayat seterusnya, iaitu hukuman dikenakan kepada penduduk Hijr pula. Dan ini berkaitanlah, bertautanlah, berkesinambunganlah daripada nama surah ini juga. Dan kita lihat semua kelompok yang beriman ataupun kelompok yang tidak beriman, masing-masing merasakan diri mereka itu dalam Hijr, dalam comfortable zone. Apa mereka panggil? Complacent. Mereka rasa mereka dalam keadaan yang terbela. Adakah begitu? Dan saya juga akan bawa dalam kuliah datang berkaitan dengan ziarah ke tempat-tempat yang disebut dalam Quran ini. Termasuklah ziarah ke Baitul Maqdis. Kan Nabi suruh pergi ziarah ke situ. Tapi kenapa para ulama mengharamkannya? Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.